Okey, syarat utama ialah memiliki my card dan lesen memandu yang sah. Macam saya katakan tadi ya. Tiada pendaftaran diperlukan kerana kelayakan diberikan secara automatik. Jadi kalau kata tiba-tiba hari ni, malam sekarang, besok, tiba-tiba tuan-tuan puan-puan terima link, tuan-tuan perlu mendaftar untuk mendapat budi 95, abaikan. Sebab kita takut ini adalah helah daripada scammer. Okey, ianya tak perlukan pendaftaran, ianya layak secara automatik, cuma perlu disemak seperti di website yang telah saya maklumkan tadi ya. Okey, had pengguna bulanan RON 95 bersubsidi dihadkan sehingga 300 liter sebulan. Jadi yang ada lesen memandu, yang ada kenderaan yang layak membeli, kita dihadkan 300 liter sebulan. Kan? 300 liter ni sebab ya kajian ataupun data-data yang telah dikumpulkan oleh pihak Jabatan Perangkaan mendapati purata penggunaan 99% penggunaan ya petrol rakyat Malaysia ni memang kurang daripada 300 liter. Okey. Had ini ditetapkan berdasarkan kajian Jabatan Perangkaan Malaysia ya, yang mendapati lebih 99% pemandu persendirian di Malaysia tidak melebihi jumlah tersebut. Persendirian taklah termasuk yang e-hailing ataupun kenderaan awam, tu berbezalah. Mereka ada lain spesifikasi dia, diorang boleh buat permohonan tambahan dengan pihak KPDN. Okey. Untuk kita kereta persendirian ni, untuk individu ni memang kita purata penggunaan tidak lebih daripada 300 liter sebulan. Okey, pemandu e-hailing dikecualikan daripada had ini. Okey. Dan boleh memohon tambahan kuota bagi memastikan kelangsungan pekerjaan mereka. Okey, ada perbezaan yang e-hailing yang membawa kenderaan sendiri untuk aktiviti perniagaan dia, okey, dia lain. Okey, untuk kita yang persendirian ni, kuota kita 300. Okey. E-hailing kita masuk Grab ke? Ya macam itulah pelaksanaan berperingkat. Jadi 27 September iaitu hari ini, yang mana 300,000 anggota polis, tentera akan menggunakan sistem budi madani ini pada hari ini, dan untuk menguji jugalah keberkesanan sistem ni.